Kalau kau servis kereta dekat sini, siap boleh tengok kereta sekali. Ini baru betul. Wife aku ni kan, dia tahu bawa je kereta ni. Mileage dah ke laut pun dia biar je. Perempuan kan, divider pun diorang salahkan. Hari ni aku bawa korang, kita pergi servis kereta dekat tempat yang paling selesa sekali. Ini pot weh, jangan bagi tahu orang lain. Diam-diam je. Mula-mula kau masuk sini, diorang akan tanya dulu nak buat servis apa. Major ke minor. Kalau tak tahu, tak apa, kau bagi je kunci kat diorang. Lepas tu diorang akan prepare kereta kau untuk masuk dekat servis. Kau pula nak kena buat apa? Jom ikut aku naik atas. Kita pergi dekat ruang menunggu. Dekat sini kan memang selesa gila weh. Ada aircon, Netflix, diorang bagi makan minum free. Sumpah lah, tak berkira langsung. Anak kau menangis, sabar, tengok ni. Boleh main dekat sini tau. Sambil-sambil tu kan, boleh lah usah kereta kau daripada atas ni. Bagi aku bagus weh. Kita boleh nampak terus apa yang diorang buat dekat kereta kita. Dah macam service center version sempoi. Aku buat lah major service and flushing aircon sekali kat sini. Untuk pengetahuan korang kan, dulu kedai ni orang kenal dengan Beza Garage. Masa tu diorang dekat Shah Alam. Tapi sekarang diorang dah pindah dah pergi kat Bangi. Sekarang Pro 2, Proton, Honda, Toyota semua dah boleh masuk. Kalau nak bayar asuran, guna Atomic, Expeditor, lain-lain pun semua boleh. Sekarang kau dah boleh waste dah. Beza Garage, Ravelo Group. Okey lah, bye-bye.